Assalamualaikum. Nama saya Adrana Masyara binti Zamari. Nombor kad matrik saya KAD 24060070009. Pada hari ini, saya akan menerangkan bagi topik pembelajaran Taska dan Tadika. Terlebih dahulu, saya akan menerangkan topik pelajaran yang saya pilih bagi Taska ialah pengenalan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah mempunyai 30 huruf hijaiyah. Di sini kita dapat lihat huruf alif hingga ya. Setiap huruf ini mempunyai bentuk dan sebutan yang berbeza. Sekarang, mari kita melihat beberapa huruf dan menyebut bersama-sama. Kamu semua boleh nampak semua ni huruf hijaiyah. Dan mari kita sebut bersama-sama. Kita bermula dengan huruf alif dahulu. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, shin, si, shin, sad, dal, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Pandai. Kalau kamu semua boleh tengok, ni semua huruf hijaiyah. Ada 30 huruf hijaiyah. Bagi menarik minat murid, guru boleh membuat satu permainan yang berkaitan topik tersebut. Contohnya saya ajar tentang huruf hijaiyah. Jadi saya buat aktiviti yang berkaitan dengan huruf hijaiyah. Contohnya, guru perlu membina satu permainan mini cats box. Lepas tu guru perlu memberi makanan kepada kucing. Sambil tu guru perlu panggil seorang budak untuk bermain, kemudian memberi makanan kepada kucing tersebut sambil menyebut huruf hijaiyah. Contohnya, guru perlu ambil satu makanan kucing ini, kemudian masuk dalam mulutnya sambil menyebut huruf hijaiyah. Contoh, alif, ba, ta, sa, jim, ha pedas, kha, dal, zal, ra, akhir sekali zai. Okey, ni cara bermainnya. Terusnya saya akan menerangkan topik pelajaran bagi tadi ialah tanwin. Semua tahu tak maksud tanwin tu? Maksud tanwin ialah mempunyai dua baris bacaan di atas, di bawah, di hadapan dan menunjukkan bunyi huruf N atau nun pada akhir sesuatu perkataan. Tanwin ni ia terdiri daripada 3 jenis, iaitu satu, fathah yang berbaris atas dan berbunyi N. Yang kedua, kasrah yang berbaris bawah dan berbunyi in. Yang ketiga, dhammah yang berbunyi un. Yang berbaris bawah dan berbunyi un. Di sini kita dapat lihat tanwin ni dia ada 3 jenis dan berbunyi an, in, un. Jadi jom kita tengok tanwin bagi an, in, un dalam huruf hijaiyah. Mari kita sebut huruf tanwin an, in, un dalam huruf hijaiyah. Baiklah, kita mulakan dengan huruf alif dahulu. An, in, un. An berbaris atas, in berbaris bawah, un berbaris hadapan. An, in, un. Ba berbaris atas, bain berbaris atas, bin berbaris bawah, bun berbaris depan. Ban, bin, bun. Ta berbaris atas,
Tan berbaris atas, tin berbaris bawah, tun berbaris hadapan. Tan, tin, tun. Tan, tin, tun. Sa. Sa. San berbaris atas, sin berbaris bawah, sun berbaris depan. San, sin, sun. Jin, jim. Jan berbaris atas, jin berbaris bawah, jun berbaris depan. Jan, jin, jun. Baik, kita ulang semula je. An, in, un. Ban, bin, bun. Tan, tin, tun. San, sin, sun. Jan, jin, jun. Kalau kamu boleh tengok, ini baris atas, ni baris atas, ni baris bawah, baris bawah, ni baris hadapan, baris hadapan. Baiklah. Bagi menarik minat, guru-guru perlu memanggil seorang kanak-kanak untuk melemparkan dadu berhuruf hijaiyah dan bertanwin sambil membunyikan membunyi atau menyebut tanwin pada huruf hijaiyah. Sebagai contoh, saya lempar dulu. Saya lempar dapat alif. Saya dapat alif. Jadi saya kena sebut an, in, un. An, in, un. An berbaris atas, in berbaris bawah, un berbaris hadapan. Lepas tu panggil murid kanak-kanak yang lain untuk melempar kan. Balik. Dapat ha. Ha, hin, hun. Ha berbaris atas, hin berbaris bawah, hun berbaris depan. Han, hin, hun. Lepas tu saya limpah balik, limpah. Dapat ta. Tu saya sebut ta, ti, tu. Tan, tin, tun. Tan berbaris atas, tin berbaris bawah, tun berbaris hadapan. Okey. Ini cara bermainnya kotak dadu. Guru boleh membuat kotak dadu ni ikut topik masing-masing, topik yang diberi, supaya kanak-kanak tu nampak macam menarik-tarik minat lah. Nampak benda ni, nampak dadu ni macam berwarna-warni. Kanak-kanak kan suka berwarna-warni. Jadi guru boleh buat. Maka tamatlah sesi pembelajaran bagi Taska dan Tadika pada hari ini. Sekiranya ada kekurangan dalam pembelajaran, saya minta maaf atas kekurangannya. Sekiranya terlebih, itu dibantu oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.